Saya bagi gambar nudes dekat lelaki agar 20 orang ke atas. Saya hantar gambar kepada mereka sebab saya nak berkawan. Kalau saya tak bagi gambar kepada mereka, nanti mereka tak tegur saya lah. Saya mula hantar gambar time saya darjah 6. Kawan yang dalam Facebook. Saya add orang yang dari luar negara. Saya buka page artis yang dari luar negara. Lepas tu saya tengok dekat tag. Saya tekan tag tu. Pasal saya add lah. Saya yang message mereka. Tapi ada yang mereka message saya. Tegur-tegur je mula-mula. Lepas tu ada yang minta couple. Ada yang minta gambar lah. Mula gambar biasa je. Lepas tu dia orang minta gambar nude. Saya bagi gambar nudes dekat lelaki agar 20 orang ke atas. Saya hantar gambar kepada mereka sebab saya nak berkawan. Kalau saya tak bagi gambar kepada mereka, nanti mereka tak tegur saya lah. Cikgu ajarlah about sex. Dia ajar macam mana boleh pregnant, macam apa yang pasal penyakit tu, macam mana boleh jadi penyakit tu, dia cakap macam tu lah. Science class saja. Saya tahu lepas tengok porn video. Masa saya umur 12 tahun. Saya tahu sendiri, dapat tahu sendiri lah. Search. Saya search je lah. Lelaki pertama yang saya jumpa, saya kenal dia time saya form 1. Dia minta jumpa. Lepas tu, jumpalah dia. Pergi dekat rumah tu, lepas tu dia ajak masuk rumah. Tak nak, mula tak nak. So, dia pujuk. So, masuklah. Mula dia suruh buka baju je. Lepas tu, tak nak lah. Lepas tu, cakap, alah buka je macam tu kan. Lepas tu, buka je lah. Itu kali pertama. Ada hubungan intim dalam tu. Dia suruh masuk sini kan, dia cakap lah. Lepas tu dia cakap, duduk sini jadi orang baru. Saya ada buat report polis tapi cancel sebab dua-dua salah. Sebab saya rela, dia nak saya rela. Jadi kalau ikut undang-undang, adik tahu tak kalau bawah umur memang bukan salah adik, salah dia walaupun sukarela? Adik tak tahu? Tak tahu. Saya pun rasa macam salah jugalah. Sebab hantar gambar ni dekat orang. Sekarang saya fikir yang diorang just nak kawan saya sebab nak gambar nude je. Tak ikhlas lah nak kawan.